pekat sama nasi lemak dia. Dan kat sini sebenarnya tempat makan nasi lemak daging dendeng yang hidden. Sebab kita orang nak breakfast tak pergi tempat lain. Tapi nampak ni kami buka. Dia cakap dia buka, kita support lah. Konsep dia tempat makan breakfast garden di tepi rumah. Dan memang katanya dia attach dengan rumah owner cafe ni je kot. Menu utama dia lempeng, roti bakar, nasi lemak, tapi ada juga kuih-kuih kat sini. Servis dia kira bertahan laju jugalah. Duduk kejap sampai lempeng, borak-borak kejap sampai roti bakar. Sampai angkut meja sebelah sebab tak muat ni nak letak nasi lemak 4 sekawan satu dulang ni. Okay, nak makan roti bakar dia dulu sebab kayak dia macam banyak. Roti tu tebal. Memang roti tu tebal pun nak masuk mulut kenangan lebih. Roti dia crunchy, agak manis sebab kaya tu kot. Tapi macam rangup-rangup lembut lah. Aku suka roti dia. Kita tukar, aku try lempeng pula. Lempeng dia rasa macam dessert dah sebab ada chocolate sprinkle juga, chocolate syrup tu. Tapi kalau baca review orang cakap kena try nasi lemak dia. Itu ambil ayam berempah, daging dendeng dan juga sambal sotong. Telur mata ada 4, nasi ada 4, sambal 2. Coni pun ada. First impression dah menang sebab nampak sambal dia pekat. Dan lagi best sebab sambal tu pedas gabung dengan nasi yang rasa lemak tu. Weiss, nice. Dan menu wajib try dengan nasi lemak kat sini daging dendeng orang cakap lah. Tapi bila aku makan memang aku rasa kurang patut cuba daging dendeng ni. Sangat berempah, daging tu lembut, dia cari-cari atau nak condemn apa weh sebab sedap. Lepas tu sambal sotong je aku try. And sotong tebal-tebal ni. Aku punya expectation lihat kot nampak tebal macam ni tapi tak, adik lembut lah pula. Aku telah meletakkan harapan tinggi dekat ayam berempah sebab rasa macam klise. Tapi bila makan kuat pula rasa rempah dia. Macam ayam berempah nasi kukus tengah hari tu. Nampak gaya macam ni kita memang tak salah pilih kedai tapi kau kena serbu pula.